Sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada semua untuk menyaksikan saingan Piala Malaysia 2025-2026. Aksi perlawanan timbal balik, aksi kedua antara kedua pasukan ini, KL City dan juga Perak FA. KL datang lagi. Satu lagi percubaan luar kawasan penalti. Nampak lebih baik tapi tetap melambung tinggi melepasi palang gol dari Lambert, Ryan Lambert. Okey, ada peluang, satu lorongan leret, bahaya untuk Perak, lepas, tak masuk. Percubaan yang cantik dari KL City. Itu ialah dari Zafri Yahya. Gerak perlahan nanti nampak lebih jelas. Percubaan yang sempat dilepaskan ini, kita lihat bagaimana dia menyambut hantaran itu dengan satu sentuhan, dengan follow up rembatan kirinya. Telah berjaya menewaskan Syazwan. Josui, leret Josui ke belakang, susulan. Tetapi susulan ini juga tanggapan kemas dari Syazwan. Gerakan ini nampak kemas dari KL. Kita lihat Josui yang memainkan peranan ini. Cutback yang tepat mencari rakan, namun percubaan. KL, sampai Kepa, tolak ke belakang. Ada jatuhan, babitkan Ryan Lambert. Kita lihat reaksi lebih jelas yang berlaku di antara dua pertahanan ketika mereka mengapit Kepa Sherman. Tapi di awal inilah yang berlaku. Pertemuan pantas sekelip mata saja. Satu sentuhan, satu jatuhan. Tolakan ke belakang dari Kepa Sherman. Okey. Terpaksa akur. Alio tersenyum, mungkin menyangkakan dia sudah pun melakukan kesalahan. Mengumpul 8 gol dalam saingan Liga. Tumpuan kita Safawi Rashid dan juga Syazwan yang akan mencuba untuk menidakkan sepakan Safawi. Dia tenang dan juga ketenangan itu tidak cukup kerana Safawi yang lebih tenang dan juga bijak. Kita lihat bagaimana pengalaman yang digunakan untuk mengambil sepakan yang cukup penting untuk KL City mendapatkan jaringan pertama dalam perlawanan ini, menerusi sepakan penalti, menerusi Safawi Rashid. Lambat juga. Semuanya berada di posisi atas, menekan lebih tinggi. Satu percubaan jauh. Mencari kiri Syazwan dari Giancarlo. Hanya melewati tiang kiri gol Syazwan saja. Satu percubaan yang baik dari Gigi, dari Giancarlo. Melepaskan peluang ini. Masih ada kelebihan jaringan untuk Perak. Safawi. Sepakan kunting itu tak kurang tepat. Safawi juga tak gemar dengan reaksi dari penjaga gol Perak, Syazwan. Sambil itu kita nikmati satu peluang, satu antara menarik mencari Safawi Rashid. Syazani menjadi penting. Satu sepakan yang menarik. Lencongan dari Paulo Josui yang berjaya mengelirukan benteng pertahanan. Bagaikan tidak percaya. Tetapi inilah bola sepak. Peluang itu sentiasa ada. Tetapi bagaimana ingin menyudahkan peluang itu? Jawapannya ada kepada Paulo Josui menerusi sepakan percuma yang cukup menarik. Yang penting ialah penguasaan bola terlebih dahulu. Bila peluang, tolak-tolakan sebini berbahaya. Paulo Josui, bola di kakinya, datang bantuan dari percubaan yang nampak lemah tapi berbahaya dari Ryan Lambert. Syazwan yang bekerja keras, lebih keras di separuh masa kedua. Dibolosi 2 gol. Kita lihat kerana percaya memberi peluang kepada muda Perak untuk mencipta nama. Percubaan luar kawasan penalti secara tiba-tiba datang dari Akmal Hazim. KL juga tidak boleh terlalu selesa ketika bertahan. Boleh juga kita katakan ini percubaan pertama dari Perak. Ia sudah berada di kaki pemain KL. Safawi
Bijak tindakan kepada satu percubaan dan kita lihat satu reflection pada kedudukan. Saya dah katakan tadi, apabila Nicolau ini masuk, kedudukannya sangat-sangat berbahaya untuk pertahanan Perak. Dinoktahkan dengan tambahan jaringan. Kredit kepada Safawi dan juga Zafri. Dia tidak berjaya menjaringkan gol, tetapi dia antara penyumbang kepada jaringan tambahan KL City. Hantaran yang tenang dan juga tepat. Sebelum hantaran itu berlaku, dia menoleh ke belakang. Dia melihat di manakah kedudukan Nicolau. Sementara itu KL terus berusaha walaupun berjaya dipintas oleh pemain Perak. Bahaya. Sesekali bahaya, sepakan ke belakang, tolak ke belakang. Tapi tindakan yang paling tepat dengan posisi Giancarlo, dia terpaksa menanduk keluar untuk menghadirkan sepakan penjuru kepada Perak. Terlihat memang tak ada pilihan. Okey, sepakan telah berlaku, lambungan dan dikeluarkan oleh Josue. Kawal. Lorongan yang baik daripada Fazrul. Satu sepakan percubaan jauh, tapi cumanya tak masuk ke dalam gawang. Dari Safawi menerusi serangan balas. Fazrul melihat rakannya sudah peluru naik ke atas. Di antara dua pertahanan Perak, dia melepaskan lorongan dan percubaan terus. Dan kedengaran tiupan whistle itu mengesahkan kemarahan KL City. Vidakovic, tindakannya, peranannya sangat besar dalam perlawanan ini. Pertukaran itu memainkan taktikal corak permainan pasukan KL. Kebangkitan yang cukup dramatik untuk KL City. Jadi muktamadnya KL City layak ke peringkat suku akhir dengan agregat 3-2, menewaskan Perak untuk meneruskan perjalanan dalam saingan Piala Malaysia 2025-2026 yang akan bertemu dengan pasukan Terengganu.